Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita ada program My Alif Learning Journey, iaitu satu program yang mengumpulkan ibu bapa dan juga komuniti dalam kelas mengaji Al-Quran dan Iqra'. Maybank Islamik dengan kerjasama altruis dan juga Pertubuhan Dai Moden Malaysia di PPR Bukit Jalil telah menjalankan satu kelas mengaji Al-Quran dan juga Iqra' bermula awal tahun Januari sehingga sekarang bulan 6. Jadi program ni sebenarnya kita nak memperkukuhkan bacaan mengaji anak-anak remaja bermula 6 tahun sehingga 17 tahun. Jadi dekat PPR Bukit Jalil ni kita dah berjaya mendapatkan sekitar 120 anak-anak, dan sehingga bulan 6 ni pencapaian bacaan Al-Quran tu semakin baik, dan Alhamdulillah dengan berkat usaha ustaz dan ustazah kat sini anak-anak tu dah boleh membaca dengan yakin, kelancaran yang lebih baik dalam bacaan Al-Quran. Dan projek ini dah masuk kepada fasa pertengahan yang kita lakukan tinjauan ataupun monitoring pelajar-pelajar mengikuti program ini selama 6 bulan. Dan Alhamdulillah prestasi yang sangat membanggakan dan memberangsangkan, yang mana kita juga memastikan projek ini berjalan dengan lancar berserta mengikuti piawan-piawan yang telah ditetapkan. Dan insyaAllah kita ada 6 bulan lagi akan datang untuk kita habiskan projek, yang mana kita target lebih 70% pelajar graduate dari program ini mampu membaca, mengenal huruf, membaca dengan makhraj yang betul dan membaca Al-Quran dengan lancar, insyaAllah. Kebanyakan pelajar-pelajar saya sekarang ni, dia orang lebih berminat dan cenderung kepada nak membaca Al-Quran dan menjadi pencinta Al-Quran. Dengan bantuan daripada Atris dan juga daripada yang lain-lain, membantu kami untuk memberi kanak-kanak di peringkat awal celik Al-Quran. Pas mengikuti kelas My Alif, bacaannya Alhamdulillah semakin baik. Dia pun semakin seronok untuk mengikuti kelas ini. Harapan saya semoga kelas ini dapat diteruskan lagi. Saya beruntunglah dapat mengantar anak-anak jagaan saya ni ke My Alif ni kan. Nampak ada perubahan ketara jugalah. Anak-anak kita ni lebih maju dalam bidang bacaan Al-Quran ni. Apa yang saya dapat daripada program Alif ni, waktu first saya macam malas tau nak pergi tempat ni. Saya rasa macam, alah buat apa aku pergi, tak apa aku dah hafal dah semua ni. Tapi bila lama-lama saya join kelas ni, saya rasa macam wow, best juga. Sebab cikgu-cikgu dia memang okey. Bila kita ajar, kalau kita tak faham, dia mesti akan ajar sampai faham. Rasa macam cikgu-cikgu kat sini seronok. Lepas tu kalau saya ajak kawan-kawan saya, mungkin dia nak kot.